Apakah hukum kita buat exhaust motosikal bising hingga mengganggu orang lain? Buat exhaust bising harus. Orang lain dengar jadi serabut, makruh. Orang lain jadi mudarat, haram. Nampak? Okey. Jadi asal kaedahnya hadis la darara wala dirara. Hadis tentang exhaust tak ada. Hadis kata gua ni, jangan kita buat benda mudarat, jangan mudaratkan orang lain. Maka itu baik satu kaedah dalam mazhab Syafi'i, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan naklah dihilangkan. Jadi kalau membuat exhaust bising, mudah ganggu orang. Exhaust dia bising atau dia gitu tukar exhaust. Dia beli motosikal 1000 cc, 400 cc, dia pergi KL, dia order, tak kira lah exhaust. Exhaust bocong baru kan? Exhaust full system ke? Bocong saja ke? Akrapobik ke, Shimura ke, GPR ke, tak ada kira lah. Bising, maka tidak lagi ada hukum. Bila? Tak start lagi. Exhaust tu bising, pasang, tidak start enjin, tak ada hukum. Tak start, tak ada hukum. Faham? Orang tanya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di Mekah tahun 1961, orang haji Malaysia, apa hukum tali bising? Dia kata tak ada hukum. Dah tuan nak hukum mana? Buka dulu, baru ada hukum. TV aja ada hukum. Buka tubik gambar orang ngaji, harus tengok. Tubik gambar orang lanjang, harus tengok. Kena buka tu. Jadi exhaust, mungkin start tu. Nampak? Dia start bising lah. Makruh. Kerana mengganggu ketenteraman. Siapa rapat kejut habis anak orang, apa selok anak orang, berdosa, haram. Anak orang baby dah ayung buah saja sejam, baru nak jenera, baru nak kelak. Umur 4 bulan budak kan? Takkan ayung 2 kali tidur lalu. Tahu tak? Berapa sejam ayung baru nak kelak. Dia baru start. Selok anak orang. Haram, berdosa. 3 kali start, 3 dosa. 30 tahun start, 30 tahun dosa. Dah bila start tu bising tidak berdosa, tidak makruh, dia egek dulu. Egek siapa ke tu Bukit Payung tak ada orang seorang atas highway, dia pun start. Tidak berdosa. Bahan berdosa kau. Soalan seterusnya.